Okay guys, so ini adalah power strip daripada Ugreen. Aku dapatkan power strip ni sebab dia sangat-sangat slim. So inilah dia power strip daripada Ugreen. Dia ada 2 port untuk kita letak kita punya ini barang. So kalau kita nak travel ke apa, very slim, tak perlu nak bawa yang bulat ataupun besar ke. Dia sangat minimal lah sebab kat sini kita boleh tengok dia ada 3 ports untuk USB Type A and USB Type C pun ada satu. So untuk power voltage dia support USB 20 watt, USB Type C dia pun 20 watt, yang ni 15 watt, 15 watt, 15 watt. So kalau kita campur ketiga-tiga ni semuanya multi charging, dia akan jadi 15 watt lah. So ada 3 USB Type A, 1 USB Type C. So kalau kita pakai satu je, yang Type C ni akan jadi 20 watt lah. So agak laju untuk kita guna kegunaan harian. Sebab tu dia ada button on off kat sini lah. Instead of kita nak tutup switch ke apa, tak payah, kita boleh tutup kat sini. Dia punya second switch dia kat sini lah. Ok, kalau nak ikutkan, dia support until 2990 watt. So barang-barang yang kita pasang kat sini, contoh power output dia tak boleh melebihi 2990 watt. Kalau lebih dia dah tak support lah. Ok, korang boleh dapatkan Ugreen Nexot Power Adapter dekat affiliate link kat bawah.